Negara ini sedang berdepan satu bentuk serangan ekonomi yang belum pernah kita hadapi dalam dekad ini. Tetapi malangnya, tindak balas kerajaan seolah-olah masih dalam zon selesa, bukan dalam mod kesiapsiagaan perang. Tan Sri yang dipertua, apabila Presiden Trump umum tarikh timbal setinggi 24% ke atas ekspor kita dan hanya diberi penangguhan 90 hari, itu bukan sekadar statistik perdagangan. Itu adalah pengisytiharan perang ekonomi secara terang-terangan. Kenapa kerajaan lambat bertindak? Trump naik bukan kejutan. Sejak November lagi bila Trump menang, semua orang tahu Trump akan kembalikan dasar America First. Ramai pakar ekonomi dah menjangkakan dasar pelindungan yang akan beliau lakukan pada kali ini. Dulu pun penggal pertama dah buat kenaikan tarikh 20% ke atas solar, aluminium dan keluli. Presiden Biden pun teruskan. Tapi kerajaan pimpinan Tambun sibuk jalan sana sini, sibuk pergi beraya. Ketika AS kenakan tarif ke atas Mexico, Kanada, ke China, apakah tindakan kerajaan ketika itu? Diam 1000 bahasa. Baru kita panik bila Malaysia dikenakan 24%.